Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad al-mab'uuts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala bi karamika ya akramal akramin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma yassir wa'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama kita bersyukur pada Allah Ta'ala, yang mana pada malam yang mulia ini Allah Ta'ala masih hipung kita dalam majlis muzakarah ilmu ini, yang mana kita duduk dalam 10 awal bulan Zulhijjah. 10 awal bulan Zulhijjah ini adalah musim qita'atih, musim yang digandakan pahala. Orang panggil kata musim kita nak gebuk, buat amalan-amalan yang soleh. Berdasar kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang buat amalan yang baik padanya lebih kasih di sisi Allah daripada ini hari, makna hari 10 awal Zulhijjah. Jadi amalan hari-hari lain nak pergi ukur dengan amalan 10 hari awal Zulhijjah yang kita duk learning ni, tak boleh nak ukur. Mahalnya amalan 10 hari awal Zulhijjah. Qalu walal jihadu ya Rasulullah. Sahabat tanya, walaupun jihad wahai Rasulullah, perang fi sabilillah, boleh nak ukur ke tak dengan amalan 10 hari awal? Nabi kata walal jihad, walaupun jihad sekalipun nak ukur dengan amalan 10 hari awal ini tak boleh. Illa rajulun, malaikat seorang lelaki, kharaja bi nafsi wa mali, keluar pergi perang dengan diri dia dan harta dia, walam yarji' min zalika bi syai', kemudian dia tak ada klik, tuai mati harta habis. Patu tak ada dia boleh ukur. Jadi maksud Nabi sini ni besarnya amalan 10 hari awal yang kita duduk. Besar. Makna musim kita duduk ni musim gebuk ketaatan. Sebab tu kita pesanlah pada diri kita sendiri dan kepada semua orang duduk dengar ni, tak kira lah di mana saja, rasa kita gebuklah amalan 10 hari awal ni, buatlah lebih pada hari-hari yang lain. Buatlah, letak program biar baik, letak plan biar baik. Kita buat kerja dunia kita tak plan molek, tapi akhirat kita tak plan. Masuk 10 hari awal supaya dengan masuk hari biasa, duk supaya tulah tu tak ada berubah gapo, tak ada plan, tak ada. Jadi orang-orang kali dia menego, dia tak plan nak labur. Dia kata, aku nak menego ni, nak ambil tempat barang yang murah, nak pergi jual barang, nak pergi jual dengan harga mahal supaya nak laba banyak. Pergi cari tempat mana boleh beli murah.
Lepas tu pergi jual mahal supaya nak dapat labahnya. Tu kita mikir dalam bab kita nak dapat harta benda. Tetapi dalam bab kita nak dapat pahala, kita tak mikir sepanjang tu. Kita tak ada letak pen dak. Kita nak buat gapo 10 hari awal. Bahkan kita tinggal lepas itu pergi. Betul? Ini adalah serugi-ruginya. Lepas tu semua orang dengar ni tak kira lah di mana saja, masa ada lagi, baru sehari baru lepas, banyak hari lagi ada, 9 hari lagi. Sebab tu kita bersama-sama lah sungguh, tambah amalan, tetapkan amalan, supaya kita akan dapat ganjaran yang banyak insya-Allah taala. Itulah sikit banyak sakut dengan 10 hari awal. Tuhan bersumpah dalam Quran dia, Tuhan kata wal fajr walayalin ashr, demi waktu subuh dan demi 10 hari awal, 10 malam awal. Banyak ulama tafsir walayalin ashri ini dengan 10 awal Zulhijjah. Sebab tu alhamdulillah ya Allah, panjangkan kita, panjang umur kita, boleh kita duduk. Duduk dalam 10 hari awal ni, dan kita sihat dan afiah. Kita gunakanlah. Hamba kata kalau pakat kita mari pakat dalam 10 hari awal ni kita nak buat gapo. Pakat yang pertama kita nak semaya Jumaat 5 waktu di masjid. Itu cukup. Pasal luput walaupun sewaktu pun. Lepas gidah sehari lepas gidah. Ambil jap ngorek malam, isya, subuh, zuhur, asar, 5 waktu dah. Kita main Jumaat di masjid dak 5 tu. Lepas gidah sehari. Ada lagi 9 hari lagi. Kita usahalah. So cukup di masjid. Bukan lain, bukan rumah. Itu insya-Allah. Itu yang pertama. Yang kedua kita pakat puasa. Puasa termasuk puasa hari Senin Khamis, termasuk juga puasa hari Arafah yang akan datang, iaitu hari Rabu. Rabu dekat ni Rabu besar lagi. Rabu dekat ni esok dah. Tak lagi Rabu besar lagi. Insya-Allah kita pakat puasa dengan niat puasa hari Arafah. Dan puasa hari Arafah ni bagaimana Nabi kata siyamu yaumi Arafah, puasa hari Arafah, ahtasibu 'ala Allah, aku harap daripada Allah ayyukaffira as-sanata allati qablah wa sanata allati ba'dah, bahawa dia ampun dosa setahun yang sebelum hari Arafah dan setahun yang lepas pada hari Arafah. Itu kelebihan dia. Sebab tu kita pakat mengajak supaya pakat puasa insya-Allah taala dah. Itulah 10 hari awal kita ulang klik semula. Baik. Mudah-mudahan kita boleh beramal bersama. Itu orang nak gerbang dah, orang nak gerbang mula ajak malam. Ngorek malam, siapa masa dia gerbang, di makruh dia kerak kuku, kerak kamuk, kerak sebab-sebi. Ada sakut dengan tubuh dia tu. Kuku, rambut, guting, semua bulu, cukur, semua ni tu disunat bagi dia tinggal dulu. Jangan kerak lagi. Hati kerak bila? Kerak dia gerbang. Lepas dia gerbang, maka boleh bagi dia kerak. Itu insya-Allah. Baik. Kita buka kitab sikit. Kitab Bidayatul Hidayah insya-Allah taala sampai kepada penyakit hati yang kedua. Penyakit hati yang pertama kita baca dah, iaitu deki. Panjang lebar. Kemudian yang kedua dia kata wa amr riya'u, dan adapun riya'. Riya'. Apa maksud riya'? Ini satu sifat yang dilarang oleh syarak. Riya'.
Riak iaitu kita kosak dengan ibadat kita lain pada Allah. Itu panggil riak. Kita buat amalan kosak dengan kita buat saat ni, kita tunjuk amalan kita saat ni bukan kerana Allah. Kerana dia boleh jadi kerana nak orang puji. Nak orang puji ataupun nak dapat satu benda daripada dunia. Kita buat amalan ibadat tunjuk ke orang. Sebab apa? Bukan kerana nak kepada kerajaan Allah, tapi kita nak pada kepujian orang, nak kepada sebutan orang. Ini dipanggil riak. Kalau kita buat sekarang, nak orang lain tengok, nak orang lain tengok. Sebab apa? Nak dia puji kita, nak dia sebut kita, kata kita buat molek, kita buat baik. Gitu. Itu dipanggilkan riak. Dan riak ni dipanggilkan syirkul khafi, syirik yang sunyi. Syirik ada dua, syirkul jali wa syirkul khafi. Syirik yang jelas, yang nyata. Syirik mana sekutu lah. Hak jelas ni lagu mana? Dia sembah Allah serta dengan sembah benda lain. Waktu syirik yang jelas, waktu keluar daripada agama Islam. Syirik selagi panggil syirkul khafi, syirik yang sunyi duduk dalam hati, duduk dalam hati ni. Maka apakah syirik yang khafi ini, yang sunyi ini? Iaitu riak. Bila orang seorang dia buat amalan dalam hati dia tak ada niat kerana Allah, tapi dia niat kerana nak dapat kepujian, sebutan, ataupun orang panggil kata ganjaran daripada dunia. Kita kena beringat benar sifat ni dah. Ambil katanya kita yak seumur, beza mana ikhlas dengan tak ikhlas? Tanya seumur, beza mana orang buat dengan ikhlas dengan buat bukan dengan ikhlas, dengan riak? Beza mana? Beza tak payah. Orang buat dengan ikhlas, dia tetap lagu mana? Orang nampak, orang tak nampak, orang puji, orang tak puji, orang sebut, orang tak sebut, dia tetap buat semua. Kerana dia buat kerana Allah, bukan buat kerana manusia. Adapun kalau orang buat kerana manusia, manusia tak puji, manusia tak sebut, dia tinggal. Waktu malah nak buat aku ngena, tak ada dia duk puji apa, tak ada dia duk sebut apa aku buat, tak ada dia duk kata apa, mula nak tinggal, mula nak undur, sebab dia niat benda lain. Sebab tu ini masalah hati yang kita kena isi. Lebih lagi musim masa yang kita duduk ni, masa kemajuan. Semua amalan kita buat tu dalam media. Nah, bukan semua orang dah. Buat kita mu ni tak ada bubuh dalam media dah. Setengah orang ikut buat apa? Dia ke Mekah duduk depan Kaabah pukul ramai apa lagi. Jadi hak pukul ramai tu nak tunjuk ke orang saat ni niat gapo nak tengok. Kalau niat kerana nak orang puji, ni bahaya tu orang tu. Bahaya orang tu. Tapi kalau niat kerana nak hajak orang, nak sebar orang tahu hak agama misalnya, maka boleh. Tapi beza di antara dua tu sorak ni beza. Itu ngalik ni sorak ni.
hati manusia ni boleh ke tak nak jaga daripada kalau orang misalnya dalam Facebook, orang tu Masya Allah, orang tu kod like, orang tu wihat, macam-macam lah ada. Boleh jaga ke tak hati dia. Sebab tu terlebih aula bagi kita saat ni amalan-amalan yang tak orang panggil tak darurah sangat kena tunjuk, saya tunjuk. Duk berdoa pun tunjuk, doa buku ramah bubuh, duk baca Quran, pegang Quran, buku ramah bubuh. Jadi kalaulah kita kata tidak darurah sangat, atau kita menyembunyikan amalan-amalan kita, takut dia masuk dalam bab riak. Terus itu dipanggilkan riak. Sebab tu riak ni orang panggil sifat yang dicela, sifat yang dikeji oleh syarak, sifat yang agama tak suka. Itu dah sifat yang dicela. Mana kata dicela? Dalil banyak. Satu daripada dalilnya ayat yang kita baca, banyak kali kita baca, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Tuhan katakan, maka bermula wadi ni tempat lembah, satu kubur, ia dalam api neraka Jahannam. Wail tu satu tempat lemah daripada neraka Jahannam. Bagi sekalian yang semaya, diberi kepada semua orang hak semaya lagu mana? Alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai daripada semaya. Lagu mana orang lalai pada semaya? Orang masuk waktu lama dah dia ada lalai tu, lalai pada semaya. Lepas tu Tuhan kata fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang semaya masuk neraka wail. Tapi semaya ni alladzina hum an salatihim sahun, alik. Orang bertakli kau duk alik sub ada nabi 3-4 saat takbir maya ada Allah sudah. Ya tadi duk alik. Tu bahaya orang tu. Sifat orang ni alladzina hum yura'un, mereka yang duk tunjuk ke orang, semaya pun tunjuk semua. Ni riak dah ni. Ni riak. Lepas tu kita kena jaga biar baik hati kita ni. Kita nak puh aktiviti kita, kam kita boleh puh, tapi jaga dalam hati. Jaga dalam hati. Kerana apa kita post? Kerana apa kita bubuh tunjuk gambar kita, dok buat aktiviti, dok buat kecakam tu kecakam ni? Kerana apa? Kerana itulah yang bawa pergi kepada baik ataupun jahat. Terus. Lepas tu kita kena jaga molek. Amo sendiri pun supo, demo pun supo. Kerana apa? Apa duk mengajar ni, duk baca ni, duk share, duk apa saja ni. Kalau turut sungguh hati ni duk berasa takut. Duk berasa takut je. Takut dikelimah puji tu. Kalau tak ada puji tak apa. Sebab manusia dengan puji ni dia tak ada. Mak mari puji sudah dia berasa kata dia kelebih, dia pandai, dia mari hati, kelakuan hati dia mari lagu tu. Sebab tu kita kena isih dengan sungguh hati. Kalau kita biasa nak tunjuk gambar, nak tunjuk video, nak tunjuk apa, isih dalam hati kita. Nak didik hati kita. Sebab tu daripada orang yang diberi neraka wail, iaitu alladzina hum yura'un,
Mereka yang duk tunjuk-tunjuk amalan mereka kepada orang. Habis tu katanya amalan ni cuba boleh nak tusuk. Tapi kata ulama kata semaya sunat rawatib di rumah molek ke di masjid molek? Rawatib mana kapit waktu tu lah. Hak 10 muakkad, belum subuh, belum zuhur 2, belum subuh 2, belum zuhur 2, lepas zuhur 2, lepas maghrib 2, lepas isya 2, tu 10 muakkad. Itu ada lagi lah kalau nak tambah. Belum zuhur jadi 4, lepas zuhur jadi 4, boleh. Lepas tu tiap-tiap belum semaya kita tambah, boleh. Hak tu mana lebih baik buat? Di masjid ke di rumah? Tentu di rumah lebih baik. Sebab apa di rumah lebih baik? Sebab di rumah lebih mudah jaga hati. Ambil kalau kita buat masjid, orang tak buat, kita pergi buat sunat. Hanya bunyi sepatah dua, oh jadi dia tu. Jadi sungguh dia tu. Tak tinggal nak rawatib. Masuk dalam telinga. Kalau masuk telinga, masuk ke pasal pada hati. Sudah. Dikucar oleh syaitan. Tapi kita buat masjid pun lah tak jadi di rumah, buat di masjid. Kalau di rumah tak jadi, di rumah jadi sibuk, habis sok dengan gitu tak buat di masjid. Pergi jaga hati biar baik. Jaga hati biar baik. Disuruh tusuk benda lagu tu. Sebab apa? Takut hati manusia ni tak tahan dengan kalimah puji. Habis Nabi lari puji depan. Dia tak boleh puji depan maripak. Oh jadimu. Tak say puji depan. Sebab hati tak tahan. Dia suruh puji belakang. Puji belakang tak apa. Tapi kalau puji depan Nabi lari. Bukan Nabi kata uhsu ala wujuhil maddahina turaba. Nabi suruh ambil pasir, pekong di atas muka orang duk puji-puji orang depan tu. Sebab apa? Dia dengan puji dia buat musnahkan hati orang. Tak? Tu. Allahu akbar kabira. Ni hati ni kita kena jaga biar baik dah. Jangan kita dah harap-harap terpuji orang. Jangan sama sekali. So harap pula daripada puji orang. Biar dia mau kata lebih pada dia mau puji. Dia mau kata tak apa. Kadang-kadang kita boleh pahala pula dengan dia mau kata tu. Tapi kalau dia mau puji, bahaya. Bahaya sekali, racun. Itu racun dah. Baik. Banyak lagi dah hadis-hadis. Mau nak berhenti dululah. Baik nak baca bab gerbang. Itu minggu depan ni ya sebut lah dengan raya kita tak mari dah lah minggu depan ni. Minggu ni nak baca bab gerbang sikit. Untuk nak penuhkan masa lebih kurang 20 minit lagi insya-Allah. Buat peringatan saja bab gerbang insya-Allah. Bab ni bab riak kita sambung minggu depan. Sambung lepas raya insya-Allah. Wallahu taala alam. Baik, bab gerbang sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Gerbang dikata babu al-udhiyati, bab pada menyatakan al-udhiyah. Udhiyah tu bahasa Arab. Bahasa Melayu kita panggil gerbang bahasa kita. Gerbang itu ambil pada kalimah qurban, dekat. Qurban, mana apa qurban? Binatang kita semula tu nak dekat kita pada Allah. Itu qurban. Asal kalimah pada kalimah qurb, dekat. Jadi tabiat manusia kalau ia nak dekat, ia beri. Nak dekat dengan orang, dia beri hadiah nak berdekat dengan dia tu. Maka manusia
nak berdekat tubuh dia kepada Allah, dia apa waktu baik hak dia. Waktu baik hak dia sembelih. Itu panggil kurban. Itu asal silah kelima. Asal Arab panggil udhiyah daripada tadhiyah, supaya tu juga pengorbanan. Terus. Kita tengok takrif sikit. Apakah takrif gerbang? Takrif gerbang dalam syarak, ma yuzbahu minan na'am taqarruban ila Allah Ta'ala yaumal 'idi wa ma ba'dahu. Kara yang disembelih, benda yang disembelih daripada binatang ternak, binatang kita pero. Na'am. Patu hak 4 kaki. Kara kita sembelih daripada binatang ternak hak 4 kaki sat ni, taqarruban ila Allah, dengan niat nak dekat kepada Allah, supaya nak dapat pahala daripada Allah. Makna sembelih ni ibadat. Tak serupa dengan sembelih biasa. Sembelih untuk nak makan saja tu sembelih biasa. Ni dak, sembelih untuk jadi ibadat, untuk dapat pahala. Tu taqarruban ila Allah. Bila tu? Yaumul 'idi wa ma ba'dah. Pada hari raya Idul Adha, raya haji, wa ma ba'dahu, dan kara lepas padanya, lepas pada raya tu 3 hari. Ya musim dia 3 hari ya. Lepas tu 4 hari ya gerbang. Hari raya 3 hari lepas pada dia. Maknanya 10, 11, 12, 13. Ni mazhab Imam Syafi'i, 4 hari. Sebab tu binatang kita sembelih pada hari tu, hari raya sampai hari 13 tu, dengan kena ada niat. Kalau tak ada niat tak boleh. Niat kata kita nak buat ni untuk nak jadi ibadat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang nak gerbang semua kena niat. Semua kena niat. Kita nak gerbang ni mula kali kita kena beli adik kita dah. Orang tu ilmu tu jual kita. Aku jual pada musgi daripada ilmu ni, segi daripada 7. Daripada ilmu ni dengan harga 3,000 kok kita, aku beli segi daripada 7 daripada ilmu ni dengan harga tersebut. Jadi kita segi daripada ilmu. Tak tahu segi mana lagi. Duk musyak ai panggil. Duk dalam ekor lembu tu kita ada segi. Jadi kita dah. Mau siapa masa nak gerbel letak hari mula-mula, hari kedua, ketiga, 4 ikut nak letak hari mana tak apa tu hari kita. Siapa masa niat. Niat tak payah. Kita ambil hak pandai sekali. Kali kita sebut. Kata hadhi udhiyati. Inilah binatang kurban aku. Niatlah hati, jangan kata dengan mulut, niatlah hati. Dia pegang jirat, tak usah pegang apa, tak apa, hidup depan dekat tu. Inilah binatang kurban aku. Jadi sudah. Kalau kita niat panjang tu tak ada apa. Satu gear daripada 7 daripada lembu ni adalah kurban yang sunat bagi aku. Tak ada apa, tidak masalah. Niatlah mana pun. Kamu ya pandai sekali dah tu. Niat itu sudah. Anak sembelih okey, tak apa, kita tak pandai nak sembelih, kita okey pada orang sembelih. Aku okey, kamu terus sembelih binatang gerbang aku. Ya sembelih. Jadi daging tu daging ibadat. Kita segi tu jadi ibadat. Boleh pahala. Boleh makan lagi. Boleh pahala lagi. Pahalanya besar tak besar. Hadis Nabi yang Nabi kata kepada Siti Khadijah, itu Siti Fatimah, anak Nabi. Siti Fatimah dia gerbang. Tiba-tiba dia okey kat orang lain, dia tidur di rumah Siti Fatimah, kita anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Siti Fatimah duduk lagu tu, Nabi mari ayat pada Fatimah, wahai Fatimah, bumi bangun, suruh bangun. Apa? Ishhadi udhiyataki, mugi tengoklah, mugi saksilah binatang gerbangmu. Sugi tengok. Sugi tengok. Sebab apa? Qumi ila udhiyataki, ila udhiyatiki fashhadiha. Mu bangunlah lagi kepada binatang gerbangmu, maka mu jadi saksi, mu nyaksi, mu tengoklah. Fa inna laki bi awwali qatratin taqturu min damiha
yughfaru laki ma salafa min dhunubiki. Maka sesungguhnya bagi engkau wahai Fatimah, dengan titik mula-mula titik daripada binatang pak titik tabumi, maka diampunkan segala dosa engkau yang telah lalu. Terapun bih dosa lalu. Titik mula-mula pak selalu apa? Tu kelebihan dia. Kelebihan gerbang itu banyak. Itu satu hadis. Diampunkan dosa. Sebab tu gerbang-gerbang ni bukan saja nak makan daging, kita nak dapat pahala. Kita nak dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu binatang kita gerbang saat ni tu, ia ada 5 jenis. Yang pertamanya unta. Unta tak ada umur kita, tapi unta ni boleh nak gerbang, umur 5 tahun cukup. Yang kedua lembu, kerbau, kambing dan juga biring. Lembu, kerbau, kambing ni kena cukup 2 tahun, cukup dengan bilangnya, bilang hari, bilang bulan, cukup 12 bulan baru molek. Maka cukup 12 bulan 2 tahun, 24 bulan, maka boleh nak gerbang. Lembu, kerbau, kambing. Manakala biring hak bulu keriting tu, hak tu setahun cukup. Atau umur dia. Halimah tu boleh gerbang? Halimah tu. Lembu, unta, kerbau ni boleh kosi 7 orang. Unta, lembu, kerbau boleh kosi. Kambing, biring tak boleh kosi sorang-sorang. Oleh mazhab Imam Syafi'i, mana lebih baik di antara kita kosi lembu ke kita ambil kambing sekor? Kambing sekor lebih baik. Harga pun lebih baik. Siapa umur bukan 3,000 dah, yang lebih pada tu kambing. Kambing sekor cukup 2 tahun. Nabi Muhammad ada 3,000, lembu ada 3,000 sekian, kambing ada 3,000, tak ada siapa umur. Sebab tu orang hak semula kambing lebih baik dalam mazhab Imam Syafi'i. Sebab dia tak kosi di segi nyawa dengan orang lain. Hak ni nyawa so kosi 7. Hak ni sore dia. Apa? Ada mazhab yang kata lembu lebih baik sebab lembu daging lebih banyak. Lembu daging lebih banyak, lebih manfaat kepada orang fakir miskin. Berat? Boleh kedua nak mana, tapi kita banyakkan lembu. Lebih baik kita ambil lembu cap putih, ada tanduk, tapi jaga-jaga jangan lembu tu cacat. Jangan lembu tu cacat. Cacat ni yang mengkurangkan daging. Kalau buat kuih daging seperti telinga, blueberry, cabut copang, ataupun kecok, siapa nak pergi makan tak boleh, kuruh berdoa. Siapa tengok Allah tulis saja, tak nak bangun, ataupun mata buta, semua tu tak sah. Nak cukup sekor. Tapi kalau bukan daging tak apa, tanduk patah tak apa, makruh ya. Tanduk patah, tanduk bukan daging. Nampak? Adapun telinga copang tak boleh. Kalau cari saja tak cabut tak apa, cari tapi tak cabut tak putus, tak apa tu. Nampak tak? Itu syarat binatang. Kamar dia pula hukum gerbang ni apa dia hukum gerbang? Hukum gerbang sunat muakkad. Sunat yang sangat-sangat ditekan oleh syarak. Tekan sungguh-sungguh. Tapi sunat muakkad ni orang panggil sunat kifai, sunat di atas orang ramai. Maksud orang ramai sini ahli rumah, bukan ahli kampung, ahli rumah. Ana rumah hamba sunat segian, motor kotik tok bila segian, motor kotik segian, benok segian, bedin segian, bemak segian. Segian. Setiap rumah disunat ditutup satu gear. Nampak tak? Orang ada 5 orang, gear tu lepas dah tutup tes sunat.
Dipanggil sunat kifai di atas ahli umum. Kau banyak kau molek. Kau banyak kau molek. Betul tak? Tetapi sunat kifai ni sunat muakkadah ni ditutup di atas orang cukup syarat. Syarat ada 4 syarat. Iaitu Islam. Juga ada orang Islam. Balik. Sebab ni tabarruk sedekah. Orang tak balik. Nah. Akal. Islam balik akal. 3 ni kena ada. Orang kena tutup saat ni dah. Lepas tu istita'ah. Selagi istita'ah itu kuasa. Kuasa dengan makna ada duit nak beli binatang gerbang. Lepas kita nak kira otak mana? Tak payah nak kira otak mana. Dia kata bi ayyam lika qimataha zaidatan ala nafaqatihi wa nafaqati man huwa mas'ulun anhum ta'aman wa kiswatan wa maskanan khilala yaumil id wa ayyamit tasyrik. Tu mau baca nas sikit. Nak kata orang hak kuasa ditutup gerbang ni, orang hak cukup makan dia dan orang hak dia beri nafkah dalam masa 4 hari. 4 hari iaitu hari raya, 3 hari tasyrik. Jadi 4 hari lah. Cukup makan dia dengan anak dia, bini dia. Kalau kita kata dia dengan anak bini dia makan 500 hari, 500 kumpak 2000. 2000 tu ada oleh poket cukup nak makan. Hari raya dan 3 hari saat ni. Lepas tu ada lebih lagi. Lebih pada 2000 tu boleh beli segian. Ditutup orang ni. Mana kalau kata 2000 tu untuk nak makan, ada lagi 3000 lagi lebih pada 2000 tu. 3000 tu boleh beli segian. Orang ni ditutup gerbang di atas dia. Nah, kalau ada 5000, ini tak pasti buat misal. Ada 5000, lebih lagi 3000. Nak makan 2000 lebih lagi 3000. Maka 3000 ni boleh beli segian lembu, maka ditutup di atas dia gerbang, tutup sunat saat ni ya. Lepas tu terhenti di atas orang masing-masing. Kena mu tak gerbang, tak ada duit weh. Sungguh ke tak sungguh? Tak ada duit sungguh ke tak sungguh? Sunat je, betul sunat tu. Tak salah sikit pun dia mengata sunat. Tapi mazhab Imam Syafi'i. Ada mazhab yang kata wajib, iaitu mazhab Imam Abu Hanifah. Wajib kena gerbang. Orang cukup saat ni. Tak gerbang, dosa. Ambil pada hadis Nabi kata, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang dapat kekuasaan, pengayak ni lah, kuasa, falam yudhi, bahaya tak gerbang. Kuasa tapi tak gerbang. Nabi kata, fala yaqrabanna musallana, jangan dihapir dengan tempat semaya kami. Mana Nabi marah tu? Bukan tak saya mari-mari, mana Nabi marah. Orang kita nak weh orang, jangan dekat aku, musuh ayah aku. Sebab tu mazhab Imam Abu Hanifah wajib. Mazhab kita sunat. Atau nak keluar daripada khilaf, orang yang ada duit tara saat ni gerbanglah. Sahayalah. Tak program je ada awal lagi. Pak masuk Muharram tak program. Aku nak buat gerbang tahun ni. 200, 300 sebulan, 400 ke sebulan, 500 ke sebulan. 500 bulan, 10 bulan, 5000. Boleh lembu besar segi. Betul tak? Tak pelik pun ni sebenar. Sampai kita nak buat kata sewa. Nah, ni benda ni diulai tiap-tiap tahun. Diulaikan tiap-tiap tahun. Sampai dia mau biasa tanya untuk guru kita, untuk guru ni tua kita, kalau duk mengajar ni. Tanya kata, di antara akikah dengan gerbang, masa raya haji, mana lebih baik? Dia kata tentu gerbang lebih baik, sebab gerbang musim dia, masa dia. Akikah tak belakang, bukan tak sah. Tapi masa lain untuk akikah. Masa ni masa gerbang lah dulu. Tak gerbang lah dulu.
Tu dah. Itu yang kita tahu syarat-syaratnya. Kemudian sikit lagi, lebat gerbang ni banyak dah. Kita nak baca hari ni saja tak ada. Bahawasa hab bagi sikit. Sudah kita boleh daging dah sembelih dah, cukup syarat dah sembelih. Dah. Belum ada tu hukum dia sunat muakkad dah. Dia jadi wajib dengan dua perkara. Yang pertama kalau dia menetu. Dia menetu lagu mana? Dia tunjuk lembu ni aku nak gerbang. Inilah lembu gerbang aku. Dia tunjuk itu. Maka jadi wajib kena gerbang lembu tu. Nak buat gol lain, nak jual, nak sembelih makan daging tak saja tak boleh. Kena gerbang tu. Dan selagi nazar. Nazar ni sepengah dia kata, kalau aku sembuh pada demam, aku nak gerbang satu gear daripada lembu. Sembuh dia. Wajib di atas dia gerbang. Dan apabila wajib atas dia gerbang, maka dia tak boleh makan daging tu. Kena sedekah semua. Sedekah semua daripada pakai masking. Tu. Jadi wajib dengan dua perkara saat ni. Hab bagi sikit. Sunat. Hak wajib dulu dah. Wajib kita kenawi kepada fakir masking walaupun sikit pun. Ini wajib. Mana kalau kita tak sedekah sikit habuk fakir masking, maka tak jadi gerbang kita. Mazhab Imam Syafi'i dah. Pak kita sembelih, kita kena boleh jabe sedekah hidup. Mana sedekah hidup daging hak metah. Bukan masak daging hak metah. Kita kena wia tamlik, dia milik. Milik daging. Kalau panggil mari makan tak ada milik. Ni dak, boh dalam jabir ni. Hakmu. Ambil ikut dia lah. Nak makan selalu, nak taruh ikut dia. Tu wajib dalam mazhab Imam Syafi'i. Kena pada fakir masjid. Kena cari fakir masjid. Sebab daripada hikmat kita gerbang nak fakir masjid boleh rasa makan daging. Ada orang ni setahun boleh makan 40 je daging. Rumah tak biasa duk beli daging. Bawa pergi gerbang ni. Ambillah. Mu nak buat gena pun ikutmu. Hak tu setengah kilo, hak ni setengah kilo, mujur dia. Riuh dia pada raya Adha. Itu hak wajib. Tak wiyat tu tak ada gerbang. Lain pada tu apa? Ikut. Nak taruh boleh taruh tak apa. Tetapi kalau nak kira moleknya, kita bagi 3 tupuk, kita reti belakang 3 tupuk. Daging mari 10 kilo, buat 3 tupuk. Setupuk untuk kita makan, setupuk untuk kita sedekah pada fakir miskin, dan setupuk lagi kita hadiah kepada orang yang cukup makan. Orang yang kaya-kaya yang cukup makan. Dan kalau yang tak gerbang dia cukup makan tapi tak gerbang, kita beri kepada dia sebagai hadiah. Itu lebih comel. Dulu awal Islam tak boleh nak taruh sikit buk dah, gerbang pak. Nak sedekah bus. Pak bo lepas pada tu Nabi izin beri taruh. Kulu wadakhiru, kulu at'imu wadakhiru. Makan, sedekah, taruh. Boleh nak taruh. Taruh lah peti tu, boleh taruh. Tapi jangan penuh sangat, jangan banyak sangat. Dan kita berat boleh lihat sedekah dengan hadiah. Kita ambil juga untuk kita pun nak makan juga, makan. Dan sunat bagi tua ni makan hati. Jenis hati. Hati lembu tu dah. Tu. Gitulah sikit daripada bab gerbang. Jangan kita ambil daging buat upuh orang sembelih. Ini cerak. Ini nak pesan lalu. Jangan kita ambil daripada binatang yang kita gerbang tu upuh orang sembelih, orang percara tak boleh. Kalau kita nak upuh juga, upuh dengan duit suku. 7 orang, 200 kok sore, 1,400. Mari. Buat kita ni tak pandai nak buat. Panggil buat dia mari, 3 orang. Buat.
Ini aku kutip luar tu kut sore 1,400 ni upahmu ada luar. Adapun daging boleh beri, tapi tak rupa hadiah ataupun sedekah. Dia sesak jadi sedekah, dia kaya makna cukup makan jadi hadiah. Apa lagu tu? Jangan kata mu mari tak apa aku nak upah mu kepala. Itu tak boleh, itu tak boleh. Tak. Dan harga jual walaupun sikit pun daripada daging kita. Daging kerbau semua tak boleh, itu tak boleh jual. Kulit pun tak boleh jual. Su tak saya guna kamu. Lulai dia. Nampak tak? Gitu deh. Wala yajuzu bai'uhu wala bai'u syai'in min al-lahmi, tidak harus nak jual kulit binatang kerbau wala bai'u syai'in min al-lahmi, dan juga tidak harus jual suatu pun daripada daging. Tapi kalau kita wi kepada fakir miskin, fakir miskin baik terima, kita pergi wi sedekah dia, fakir miskin terima daging kita, banyak daging dia, berpuluh-puluh kilo daging wi fakir miskin, tujeng tak ada, peti tak ada, fakir miskin tu. Engkau dia fakir, boleh tujeng baik mana? Daging banyak. Berasa nak jual, fakir miskin tu nak jual. Boleh dia nak jual apa? Tukar tangan daripada gerbek jadi sedekah. Hak dia nak jual tak apa, dia fakir miskin. Tapi kita tu nak gerbek ni tak boleh sama sekali. Tu dah insya-Allah taala. Sunat kita berdoa, belum kau sembelih tu sunat kita takbir. Bismillah, waktu kita baca semua nak sembelih dah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, takbir kena gerbek. Baru sudah tu kita berdoa. Ni habis kena berdoa dah, baru sudah sembelih pak kita tangan. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minna. Tersekurang-kurang doa. Allahumma wahai Tuhan aku, hadza ini binatang ini minka daripada engkau, wa ilaika dan kepada engkau, fataqabbal minna, terimalah daripada kami. Itu doa. Mudah-mudahan Tuhan terima amalan kita, amalan gerbek insya-Allah taala. Gitulah sikit banyak bab gerbek untuk peringatan pok kita reti belaka dah. Kita buat peringatan sikit. Kemudian kita jumpa pula lepas raya. Lepas raya kita berjumpa. Minggu depan ni dah lah dah, moga sepuk dah. Itu maaf-maaf belaka, selamat hari raya. Buat terlebih dulu, selamat hari raya, maaf zahir batin. Selamat beribadat daripada 10 hari awal ini. Beribadatlah dengan sungguh-sungguh. Insya-Allah taala mudah-mudahan kita dapat rahmat dan maghfirah dan keampunan daripada Allah. Wallahu taala a'la wa a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruma. Zidna Allahumma ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala bi karamika ya akmal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah.